Alright, seterusnya. Okey, bila kita katakan berkenaan dengan PTG, kita tak akan dapat lari daripada uh, aktiviti secara dalam talian. Okey. So bila kita katakan PTG ni, minimum bagi kursus untuk mencapai PTG adalah mestilah 30% sehingga 79% pembelajaran dilaksanakan secara dalam talian. Okey, 30% sehingga 79% komponen pembelajaran dilaksanakan secara dalam talian. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ni contoh bagi 30 peratus lah. 30-70 maksudnya 30% kursus dilaksanakan secara dalam talian. 30% pun sebenarnya dah memadai. Sebab saya tahu kebanyakannya agak reluctant untuk melaksanakan lebih daripada itu. Okey. So daripada 30% tersebut, kita tengok komponen di dalam 30% tersebut mestilah 40% bahan pembelajaran, 40% aktiviti pembelajaran dan 20% pentaksiran. Okey? So, alright. So kalau kita nak buat dalam SLT calculator tu nak dapat 40, 40, 20 sebenarnya payahlah. Unless kalau dia memang jenis suka eja sampai dapat 40, 40, 20 tu. Tapi bazir masa lah. Jadinya kita benarkan untuk ada sedikit tolerance lah daripada setiap komponen ni. So untuk bahan pembelajaran kita benarkanlah 30 hingga 50, di aktiviti pembelajaran pun 30 hingga 50, pentaksiran 10 hingga 30%. Jadi total ketiga-tiga ni mestilah 100%, tak boleh melebihi 100%. Okay, so far ada soalan tak? Kalau nak tanya boleh je tanya terus. Okay. Alright, seterusnya. Pembaharuan yang saya cakap tadi, bagi komponen assessment, sebelum ni kita rigid lah dengan summative sahaja. Jadinya bila summative sahaja, kita punya kalau yang 60-40 lah, 60% final exam, 40% coursework, 10% dah ambil di test, so tinggal lagi 30% kan. So 30% tu pula kita nak 15% dia ataupun 20% bagi komponen tersebut adalah online. Tu yang ramai rasa reluctant tu nak buat kan, sebab bila online ni ramai yang boleh score. Buatlah macam mana pun, kalau online ni insyaAllah dia orang score. Bila buat face to face, automatik tak boleh score, tak tahu kenapa. Kan? Jadinya untuk kali ini, bagi komponen assessment ni, kita benarkan untuk dilaksanakan formative dan juga summative. Okay? So kalau tengok sini, blended learning is about delivery modes, not assessment types. A course is blended if it integrates both online and in-person learning experience. Assessment type is a separate consideration. Jadinya mengambil kira semangat delivery penyampaian kursus ni, kita benarkan jugalah assessment secara formatif. Nanti mesti akan ada orang tanya ni, kalau saya nak buat semua sama formatif, boleh tak untuk pentaksiran? Boleh. Untuk formatif semua boleh. Summative semua boleh. Campur formatif dengan summative boleh. Cumanya bila laksanakan assessment ni, kita minta evidence tu dikekalkan di dalam LMS lah. Kalau macam contoh buat quiz secara formatif, quiz tu kena adalah kat dalam tu. Kalau macam contoh buat assignment untuk formatif, kena adalah submission assignment dekat situ. Kena ada sebagai evidence dekat situ. Alright. Seterusnya. Okay. So,
apa yang membezakan aktiviti dengan formative assessment? Sebab kadang-kadang dia macam, ni aktiviti ke? Ni formative ke? Kan? So kalau kita tengok dekat situ, untuk aktiviti ni, tujuan dia adalah untuk engage dengan student. Tujuan dia adalah untuk engage dengan student, nak bagi dia participate. Okay? Kemudian, kalau formative assessment ni, kita nak ukur kefahaman pelajar dan kita bagi feedback kepada mereka supaya kita dapat bantulah daripada dia tak faham. Bila kita buat formative assessment ni, kita nampaklah ada certain group of students ni dia memang tak faham, so kita boleh approach dia orang dan bagi mungkin guidance macam mana nak faham kepada topik-topik yang dirasakan sukar bagi mereka lah. Okay, so kalau aktiviti ni biasanya kita buat untuk engagement sajalah, kita tak evaluate kan. Tapi kalau untuk formative assessment ni pun kita evaluate untuk kita nak tengok kefahaman pelajar tu. So kita tak bagi markah pun sebenarnya kan, kita tak bagi markah, tapi kita nak tengoklah. Ada markah tapi kita tak ambil kira untuk di peringkat akhir tu nanti. Kemudian kalau macam aktiviti ni secara kita katakan spontan pun kita boleh buat kan aktiviti ni. Tak semestinya kita dah plan daripada awal. Kadang-kadang kita nampak dekat dalam kelas tu dia macam muka berkerut je kan, ataupun diam dia lain macam je. Mungkin kita boleh buat aktiviti untuk engage dengan student. Tapi kalau macam untuk formative assessment ni, kita sepatutnya ada bagi feedback lah, constructive feedback kepada pelajar supaya dia dapat tahu apa yang gap dia tu. Maksudnya kenapa dia buat benda tu betul. Kan betul kadang-kadang kita tak bagi feedback kan, tapi kita boleh bagi feedback juga kalau dia jawab betul, kenapa betul. Kita bagi pengukuhan. Maksudnya kita strengthen dia punya pemahaman. Kadang-kadang mungkin dia teka je kan. Ataupun kalau dia salah, kita bagi makluman kenapa dia salah. Kita bagi guidance. Kalau salah, macam mana cara nak membetulkan dan seterusnya lah. Kemudian grade ni macam tadilah, dua-dua basically tak ada grade lah. Lebih kepada kita nak aktiviti, kita nak tengok engagement pelajar dan formative assessment untuk kita improve kefahaman pelajar. Okay?